Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana mendapat keputusan cemerlang SPM 2025. Saya akan mengajukan beberapa soalan. Apakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang cemerlang hari ini? Saya berasa gembira, tapi saya pun berasa tenang kerana keputusan saya semacam dengan pemeriksaan percubaan dahulu. Bolehkah beri sedikit tips usaha yang anda lakukan untuk mendapat keputusan yang cemerlang? Pada pendapat saya menasihati murid-murid pada SPM mengambil SPM tahun ini perlu mengambil masa tidur yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 jam sehari untuk minda kita berasa tenang dan jangan stres dalam mempelajari subjek yang kamu berasa susah. Selain itu, saya juga menasihati murid-murid mengambil sedikit masa lapang untuk membuat aktiviti sukan untuk mencerdaskan badan kita. Boleh berikan nasihat kepada pelajar yang akan mengambil SPM tahun ini? Nasihat saya kepada para pelajar SPM tahun ini ialah menyelesaikan semua tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru-guru dan juga jangan penting sekolah dan ambil semua tumpuan dalam belajar semasa cikgu mengajar. Akhir sekali, terima kasih diucapkan dan tahniah atas keputusan yang cemerlang tersebut. Terima kasih.